Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Alhamdulillah hari ini saya nak mengajar cara-cara kita nak fitting soket 13M. Okey. Ni kita pakai baseboard double. So, datangnya satu circuit, satu set. Okey. Satu set live, neutral dan edding. Live warna merah, neutral warna hitam, hijau adalah edding. Okey. Macam mana kita nak buatkan dia jadi dua set. Okey. So, ini adalah satu ilmu saya kongsi, mana yang tak tahu lagi, ini adalah basic sahaja. Okey, yang dah pakar, yang dah expert, kalau nak like lah. Terbaik. Okey, cara dia adalah, okey, bengkokkan dia sahaja. Okey, lepas tu sini dah jadi double. Okey, yang beleng ni single, sini single. Okey, so ini potong, loopingkan, partnerkan, merah-merah, hitam-hitam, hijau-hijau. Okey, jom kita buat. Okey, nampak ni dah siap. Okey, kita pakai pelayar. So, hijau ni kalau panjang, kita tak nak bagi lebihan, kita potong. Okey, so nampak ni, kemas tak kemas. Okey, so barulah boleh fitting. Okey, ini ada live, ini edding, ini neutral. Okey, live ni adalah kabel warna merah, ini bumi edding adalah kabel warna hijau, and neutral adalah kabel warna hitam. Okey, so masuk je. Okey, nampak ni kita dah siap fitting. Jadi macam ni. Ngam-ngam. Okey, terbaik. Okey, bila dah siap satu, pasang satu dulu. Baru pasang yang sebelah dia. Okey, ni plug nombor 2. Nampak dia single. Yang ni double. Macam tu lah. So, kita pasang.